Okey, hari ni nak kongsi tentang placenta previa. So, apa itu placenta previa? Placenta ni kalau ikut bahasa Latinnya, placenta daripada flat cake. Dia uri lah sebenarnya. Uri tu kan bentuk dia macam melipir macam tu kan. Previa ni pula dipecah kataan daripada pre and via lah. Pre tu pre, sebelum ataupun selepas. Via tu maksudnya jalan. So maksudnya apa? Placenta previa ni maksudnya ialah uri yang boleh menutupi jalan apa? Jalan keluar daripada rahim ke melalui internal os, ataupun os tu bukaan lah. Okey. So dia adalah keadaan di mana sepatutnya uri tu dia tak patut tutup jalan keluar baby tu. So bila keadaan di mana uri tu dia separuh tutup ataupun 100% tutup, kita panggil placenta previa. So dia ada beberapa jenis lah. Cuma kat sini apa simptom-simptom dia? Simptom dia ialah painless bleeding, di mana bleeding yang berlaku selepas 20 minggu kehamilan ataupun pregnancy, dan dia tidak sakit. So kalau ibu-ibu mengandung ada keadaan ni, jumpa doktor dengan kadar yang segera. Dan sekiranya doktor-doktor di luar sana jumpa keadaan ni, jangan buat VE, digital examination. Kenapa? Kalau kita tertwist dia sikit, habis. Sebab placenta ni dia sangat vascular bedding dia, ataupun dia ada banyak salur darah kat situ. So kalau kita buat digital examination, VE, vaginal examination, habis, bleeding teruk lah. Dan kebanyakan kes saya pernah jumpa ada patient yang duduk awal lah 20 minggu ke berapa kan, sampai dia bersalin.